Halo semua, kembali lagi sama Snack. Dan hari ni saya akan membuat video random Beyblade battles. Oh yeah, lagi sekali. Okay, sebenarnya saya ada buat full, saya ada ambil dua Beyblade ni, tapi saya tertekan video pause. Aduh, tapi saya malah nak cabut, pasang balik kan. Memang malah lah saya. Okay, saya ni kali kedua saya rekod. Saya belum lawan lagi. Saya menggunakan LR launcher. Saya rasa ni agak mantap berbanding Sword launcher itu. Tetapi tidak apa, saya malah nak cabut ni, masuk balik. Kita gaduh boleh tak? Tak boleh? No, boleh. Okay, tetapi sebelum itu, pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Saya untuk tenangkan diri sendiri, saya akan main sambil main Bionic Booger Breaks. Okay, alamak, kantoi lah pula. Saya boom, magic dua tangan. Aduh, dah kurang special sudah. Okay, Bionic Booger Breaks sudah main. Mari kita gaduh. Tekanlah butang like. Oh ni, saya lupa tunjuk. Ini ialah White Wyvern, double kosong dan juga Axel. Selepas itu, lawan dia ialah Emperophonius versi McDonald's Hasbro Sting Evolution. Tapi ini bukan getah lah, ini plastik, jadi taklah se-agresif yang sepatutnya. Ini plastik sebab apa? Tidak. Tak apalah nak buat macam mana. Ui, ringannya. Sepatutnya double zero berat. Okay, yo. 5, 4, 3, 2, 1. Let it rip! Tuh, lagi sedap. Sagana! Funes! Wyvern! Wild. Lupa lah nama dia. Mati. No. Bom. 1-0. Lagi sedap ni. Wyvern menang. Rasanya kita buat rush. 3, 2, 1, race. Sagana! Oh my hot bigots. Oh, sopar tu. Tetapi Emperophonius kalah kerana stamina dia lemah. Siapa sampai 3 dia menang lah. 3, 2, 1. Oh, lagi best lagi. Sagana! Dah mati lah. McDonald punya Beyblade dah mati lah. Meninggal dunia. Okay, itu saja White Wyvern. Oh ya, apa jadi? Bionic Booger Breaks. Okay, tak tahu. Jadi itu saja Beyblade pertama. Okay, mari kita pull lagi sekali. Sekejap, saya nampak ini. Mampus lah. Okay, sebab. Okay, saya tutup mata. Layer. Mampus lah, ini dah main lah. Legendos Brigand. Super. Lawan, sekejap, Dis dengan driver dia kan. Ni bukan. Sekejap, saya cuba buka ni. Oh, yo! Malah. Ni Beyblade Joyot ni, sebab tu warna pelik sikit. Spread! No, spread ringan. Driver, let's go. Now this is my rhyme, I'm gonna have a fun time, squeak a bit of jalan.
It's not mine. Does this going as well? And Jazzy by both of course that mampus lah guard. Okay, guard jadi Legend of Spriggan spread guard. Saya pun main hitam ni. Betul ke ni guard? Sila komen di bawah. Okay, belok seterusnya. Saya nak ambil ni atau ini? Ni disk. Ya. Oi, Ace Dragon. Tutup lah, mati lah. Bising. Berikanlah harapan, berikanlah makanan. Wow, Bleach. Dah kalah dah. Saya dapat rasa ni kalah ni. Legend Spriggan sudah kalah ni. Okay, dengan driver. Charge. Hampir sama dengan dia punya stock combo lah. Ace Dragon, tapi beza ni dengan yang stock combo ialah dia sepatutnya Sting di sini, tapi dia pakai Blitz. Tidak apalah, ini semua dunia sahaja. Dengan Charge. Yep. Lawan dia gadis. Yeah. Saya rasa sangat mantap hari ni. Hari ni hari Jumaat, dan kepada sesiapa yang tengok ini pada hari Jumaat, jangan lupa solat Jumaat ya pada orang Muslim lelaki. Kita mulakan dengan Legend Spriggan dulu. Aduh, habis dah, mati dah. Jom. Tengok butang like. 3, 2, 1, red. Okay. Ya. Aduh, takkan lah. No. Jangan begitu. 3, 2, 1. Okay. Hey, no. No, selalu perlawanan kedua je ada masalah. No, jangan macam ni. No. Okay. Right. Terima kasih semua. Okay, akhirnya perlawanan. Sagana! Spin finish bagi Ace Dragon. 1-0. 1-0. Three, two, wow! Kenapa charge dia pasif ke asal dia tak gerak laju? Memang mati lah. 1-1. Shout out kepada Legend Spriggan. Okay, pelawan dia tak tahulah. Saya ulang balik Kalau siapa dapat naik sini, lepas tu menang, lepas naik sini, tambah 3 markah. Sebab main mustahil naik ke sini. 3, 2, 1. Sagana! No, jangan. Sugar baby love, hari nanti. Ace Dragon menang 2-1. 2-1. Now saying boom, Ace Dragon dan Legend of Spriggan. 3, 2, 1. Kamu tengok di TV Semak. Okay, 3, 2, 1. Ya. Dia ada macam, korang pernah kan main Beyblade tak halal, lepas tu ada itulah rasa dia. Ya, minta maaf ya. 2-1. Apa punya battle lah ni? Skor dia.
2-2 bagi Legend Spriggan. Ya. Tak lepas. Okay. Sugar baby love. 3, 2, 1. Woi, duduk kat tengah weh. Mati. Bom 3-2. Anticlimactic betul lah perlawanan ini hari. Pemenangnya ialah Ace Dragon Bleach Charge. Wow, mantapnya. Okay, itu saja pada hari ini atau hari seterusnya. Tekan butang like, subscribe dan tekan notification. Oi, boleh pusing ah. Oi, smart, tekan butang like.